Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Pada Sabtu menyaksikan Selangor dipaksa bekerja keras untuk mengatasi Terengganu di Kelana Jaya. Setelah berehat lebih 3 minggu bagi memberi laluan untuk aksi pasukan kebangsaan, kini saingan Liga Super kembali bersambung dengan Selangor, turun bertemu jago Pantai Timur, Terengganu. Pemain sayap negara, Faisal Halim diberi peranan mengetuai kesebelasan utama Selangor, manakala Terengganu bertaruh bisa Ismail Akinan, Safawi Rashid dan juga Ahdia Rashid di jentera serangan. Serangan awal dilancarkan oleh Selangor pada minit kedua aksi, namun tandukan lemah oleh Ronnie Fernandez mudah ditangkap kemas penjaga gawang Terengganu, Rahdiazli Rahalim. Faisal Halim turut berpeluang memecah kebuntuan jaringan tidak lama kemudian sebelum tiang gol menjadi penghalang sekaligus memberi satu lagi kelegaan buat pasukan pelawat di awal aksi. Percubaan terbaik buat Terengganu menjaringkan gol hadir di penghujung aksi menerusi sepakan kaki kiri Safawi Rashid yang hanya singgah di tiang gol Selangor untuk skor masih terikat. Separuh masa pertama tamat, Selangor 0 hingga 0 Terengganu. Aksi bersambung di babak kedua dengan perlawanan lebih seimbang disajikan apabila Selangor dilihat kelihatan buntu memecahkan pertahanan Terengganu yang utuh berdisiplin di belakang. Kubu The Red Giants juga beberapa kali diuji hasil gerakan oleh perancang tengah, Manuel Ak, namun hampa dengan ketumpulan jentera serangan anak-anak buah Badrul Afzan pada aksi ini. Jaringan yang dicari akhirnya tiba pada minit ke-86 menerusi Alvin Fox yang menyambut hantaran lambung Faisal Halim sebelum melepaskan rembatan kencang buat gol Selangor di lewat aksi. Pertarungan 90 minit di Stadium MBPJ berakhir dengan keputusan 1 hingga 0 memihak Selangor.